Steamer iron ni korang tak perlu nak set suhu pun. Kalau korang tertinggal iron ni dekat atas baju, dia anti terbakar. Yang bestnya korang tak perlu nak tekan apa-apa pun untuk keluarkan wap. Korang letak je macam ni, wap tu akan keluar sendiri. Bila korang angkat je, wap tu akan stop. Betul canggih kan iron ni. Ini adalah steamer iron daripada Paddy Smith, model Steamcare E200 Max. Dalam kotak akan dapat sekali dengan warranty card, satu cup untuk isi air dan steamer iron. Kabel dia menggunakan 3 pin plug, panjang dia dalam 2.1 meter. Sebelum guna korang isi dulu air dekat dalam tank. Water tank dia 260 ml. Boleh tengok dekat sini paras max dia nanti. Dekat atas iron ni dia ada satu button tau. Boleh tekan untuk nak jadikan steam iron ataupun nak jadikan dia sebagai dry iron pun boleh. Kalau nak cepat hilang kedut dekat baju korang tu kan, recommend korang pakai steam wap macam ni. Lagi cepat kedutan dekat baju korang tu akan hilang nanti. Disebabkan iron ni anti terbakar, korang boleh guna iron ni dekat apa-apa je jenis atas material kain. Suhu iron ni dia akan adjust secara automatik nanti. Untuk tekanan wap iron ni kan, steam boost dia 260G per minit. Serius tau, iron ni memang senang nak guna. Korang letak je macam tu, wap dia akan keluar. Dan bila korang angkat kan, wap dekat iron tu dia akan stop sendiri. Tak perlu nak tekan apa-apa button pun. Korang tak perlu risau, iron ni ada sirim tau. Lagipun ramai betul tau yang nak beli. Kalau minat boleh tekan beg kuning dekat bawah.